Terima kasih kepada semua sahabat yang komen berkenaan dengan Saga BLN ni. Bila jalan dia, bunyi ketak-ketak. Jom. Okey. Apa step dia? Untuk Saga ni, jangan lupa like, follow and share video ni. Okey, jom. Yang pertama, korang perasan. Ni ha. Teng. Nampak? Tayar goyang. Untuk Saga BLM ni, kita buat major service. Yang pertama, apa yang utama dekat kereta ni, kita buat step by step. Yang pertama, pelanggan nak kita servis dulu. Okey, dari engine oil, untuk brake system, auto body, petrol filter dengan pump belakang jam, rhythm brake. Kita settle dulu untuk simple punya. Next, kita buat untuk suspension. Ni nampak ni. Okey, dia tarik. Tak. Tu bila jalan ni. Okey. Second, dia punya brain shock ni, tak apalah, next bagi. Brain shock. Third, exhaust pun habis. Nanti kita tengok sebab ada bocor ni. Okey. Saya cakap lower arm, exhaust dan shock betul. Dan shock pun ada bunyi. Tapi yang ketara kebanyakan ni lower arm ni. Okey, ni pun Saga, ni kereta ni punya. Ini Saga. Ni lain dia kereta nampak tertanggal. Bila kes macam ini, tertanggal macam ni, memang nak kena towing. Kena keluar lagi kos untuk towing. Ini Saga ni kita memang towing. Okey dah. Yang kedua, ingat tak bunyi apa ni? Otomatik, jaga kereta, jaga selamatan.